الكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Dia. Alhamdulillah, dengan hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menjalani sekali lagi ibadah puasa, dan kita bersama-sama dapat hadir sekali lagi di dalam taman-taman syurga Allah, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan puasa kita akan termasuk puasa yang disebut oleh Nabi SAW sebagai puasa imanan wahtisaba, dalam keadaan dia beriman dan juga dalam keadaan dia mengharapkan pahala ganjaran daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada tengah hari ini kita sambung lagi pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari, hadis daripada Sahih Al-Bukhari pada kitab ataupun bab Tauhid. Kita sambung pada hadis yang kita baca sebelum ni. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Tuan-tuan, kita terus membaca terjemahannya. Kita tak baca dia punya teks Arab kerana kita dah baca dah sebelum ni. Kita hanya sambung saja. Maka kata Nabi SAW ketika mana mengirim Muaz ke Yaman
Maka Nabi SAW kata kepada Muaz, wahai Muaz, kamu akan pergi ke suatu bangsa dari orang-orang Ahlul Kitab. Kadang kita dah terang Ahlul Kitab adalah Yahudi dan juga Nasara. Maka Nabi SAW kata, perkara pertama yang kamu kena cakap pada mereka adalah tauhid kepada Allah, kata Nabi. Dan dekat sini jelas menggambarkan kepada kita benda pertama yang menjadi perkara yang penting kepada setiap orang adalah terlebih dahulu dia mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dia kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah dia tahu apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia tahu apa-apa yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengetahui apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka dia tahu segala hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum ni kita dah terang, setiap orang dia wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 bahagian ini. Yang pertama, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada zat. Dan tuan, bagaimana dia mengesahkan Allah pada zat? Dia kena i'tiqad bahawa zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia tidak sama dengan mana-mana zat. Dan dia tak sama. Dan yang mengetahui zat Allah Subhanahu wa ta'ala ini disebutkan oleh ulama tauhid, yang mengetahui akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi kita kena letakkan i'tiqad tersebut bahawa zat Allah, diri Allah Ta'ala itu, ianya tidak sama dengan sesuatu apapun. Yang pertama. Kemudian yang kedua, satu orang dia kena esahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pada sifat-sifatnya. Yang ni yang kita beritahu apa ni sebelum ni. Esahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada sifat-sifatnya. Yang mana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadim, ianya bukan hadis. Karena qadim ni maknanya apa? Dia tidak ada permulaan bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi bagi sifat kita makhluk, dia ada permulaannya. Sebagai contoh, ilmu. Tuan-tuan, kita dulu ni masa mula lahir, kita tak reti apa-apa. Tapi selepas daripada mana kita belajar, selepas daripada mana kita explore, kita tengok, kita buat kajian, maka pada waktu itu kita mendapatkan pengetahuan daripadanya. Kita tengok, ini adalah manusia. Daripada dia tidak tahu kepada tahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kata dia mengetahui, memang dia bersifat dengan sifat ilmu. Dan tuan, maknanya apa? Segala pengetahuan yang ada ni, ianya adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala dia kata kita ambil sifat ilmu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala dia kata, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan tidaklah diberikan kepada kamu akan ilmu, melainkan hanyalah sedikit saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka kita dapat tengok dekat sini. Bagaimana ilmu? Ianya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Itu pun dalam jumlah yang begitu sedikit. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya adalah ilmu. Dialah pengetahuan. Dan tuan, maka segala ilmu pengetahuan
segala ilmu adalah main daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan sifat-sifat Allah taala yang lain. Baik itu melihatnya, baik itu mendengarnya. Tuan-tuan, maka Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu qadim. Ianya tidak ada permulaan. Kita ada permulaan. Tuan-tuan, mula-mula kita lahir, dia tak nampak. Kemudian dia jadi nampak setelah daripada beberapa hari. Tuan-tuan, kita punya pendengaran kita. Mungkin pada masa muda kita dengar elok. Tuan-tuan, tapi bila dah sampai pada hari tua esok ni, pendengaran dia dah mula lemah dah. Orang nak cakap dengan kita pun sampai 2-3 kali. Tuan-tuan, lagu tu lah yang berlaku kepada makhluk, tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu masya-Allah Pak Dai Mekah, dia kata apa di dalam kitabnya Baqurah Al-Amani. Tuan-tuan, beliau menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala ni, kalau kita nak terjemahkan dia punya sifat dia, sebagai contoh mendengar, sama itu mendengar, maka Pak Dai dia terjemah dengan apa? Pendengar. Tuan-tuan, pasal apa dia tambahkan pendengar itu? Tuan-tuan, kerana kalau kita kata dengar ni, dia ada permulaan, dia ada pengakhiran. Tetapi kalau kita kata pendengar, tuan-tuan, maknanya apa? Pendengaran itu segala apa yang boleh didengari oleh makhluk, ianya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni membezakan antara sifat Allah dan juga sifatnya para makhluk. Tuan-tuan, kemudian yang ketiganya apa kita beritahu sebelum ini? Dia kena asalkan Allah Subhanahu wa taala pada af'al, iaitulah pada setiap daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia kena ada satu i'tiqad bahawa segala yang berlaku baik dan buruk, ianya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, segala apa yang berlaku ni ianya adalah dengan kehendak dan juga dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah terang sebelum ini secara panjang lebar berkenaan dengan perkara-perkara tersebut. Jadi Nabi SAW, bila dia utuskan Muaz pergi ke Yaman kepada ahli kita, kata Nabi SAW, wahai Muaz, benda pertama yang perlu kamu kata, kamu kena cakap, adalah berkenaan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini adalah perkara asas di dalam kehidupan manusia. Karena itu kalau kita tengok dalam surah Luqman, tuan-tuan, dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala rakamkan perkataan Luqmanul Hakim. Tuan-tuan, kata Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dia adalah zalim yang amat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat ni dia nak beritahu kepada kita betapa satu orang ni dia kena jaga dia punya iman dia kena jaga dia punya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni perkara pertama sekali. Pasal apa? Tuan-tuan, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia reti bahawa dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perkara dunia yang kita lakukan ini, tuan-tuan, dalam kaedah agama, perkara yang dihalalkan pada syarak adalah lebih banyak daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuba kita cek tengok. Perkara yang dihalalkan pada syarak adalah lebih banyak daripada perkara yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kemudian perkara yang kita nak haramkan itu pula dia kena bawa datang dalil. Tuan-tuan, dia kena ada dalil yang menyatakan bahawa perkara tersebut adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tengok daripada segi berpakaian. Tuan-tuan, hari ini ulama kita dah bincang berkenaan dengan fiqh maskulin. Tuan-tuan, fiqh berkenaan dengan gaya, tren pakaian pada hari ini. Tuan-tuan, zaman ni dia tak boleh kita tolak dia. Zaman dia akan berlaku inovasi. Dia akan terus berlaku perkembangan. Tuan-tuan, sebab itu Islam ni, subhanallah, dia begitu fleksibel. Islam ni dia boleh sesuai dengan mana zaman sekalipun. Tuan-tuan, kita nak kata apa? Kita nak kata banyaknya perkara yang dibenarkan pada syarak kita. Tetapi dia ada satu perkara yang menjadi pati kepada kehidupan satu orang. Yang ni dia wajib jaga. Tuan-tuan, apa dia? Iaitulah dia kena bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, walaupun dia satu orang yang kita kata orang corporate misalnya. Tuan-tuan, kita tengok dia adalah satu orang yang profesional. Tuan-tuan, tetapi dia adalah satu orang yang meletakkan tunjang tauhid dia adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tak mau jadi sebagaimana kaum Ad dan juga Samud. Tuan-tuan, kaum Ad dan juga Samud ni, saya suka bawa cerita Ad dan juga Samud ni. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia begitu jelas dan kita boleh relate dengan kehidupan pada hari ini. Tuan-tuan, hari ini manusia bila dia sampai kepada zaman yang moden, tuan-tuan, dia duk berasa lekeh kalau dia beramal dengan agamanya. Dia rasa macam lekeh. Tuan-tuan, kalau dia ni orang yang profesional, kalau andai kata refer, dia balik kepada agama, dia rasa macam balik kepada zaman unta. Ada dia rasa lagu tu. Tuan-tuan, kaum Ad dan juga kaum Samud telah pun menjangkaui daripada umat pada hari ini. Ad dan juga Samud adalah dua kaum yang diberikan teknologi yang begitu tinggi. Ad dan Samud. Tuan-tuan, mereka tu ramai daripada orang-orang yang cerdik pandai. Tuan-tuan, tapi sayang mereka tak kenal diri mereka adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Teknologi menyesatkan mereka. Akhirnya apa? Mereka jadi hamba kepada kekayaan. Tuan-tuan, akhirnya mereka hidup dalam keadaan di luar daripada norma sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita nak jadi sebagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ni lebih daripada kaum Ad dan kaum Samud lagi. Tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman, Allah Ta'ala beri kepada dia material dunia. Tuan-tuan, dia diberikan dengan kekayaan dunia yang begitu menempah roh. Tuan-tuan, bukan setakat itu. Bahkan Nabi Allah Sulaiman AS, kalau dia nak guna angin, dia boleh guna angin. Nabi Allah Sulaiman, kalau dia nak guna jin, dia boleh guna jin. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok, disebutkan di dalam apa ni cerita manaqib Nabi Allah Sulaiman AS ni, tuan-tuan, di antara bala tentera Nabi Allah Sulaiman AS adalah daripada kalangan jin. Tengok, tuan-tuan, kita kaya lagu mana pun kita tak boleh pakai jin. Tak boleh. Dia duit banyak lagu mana pun kita tak boleh pakai jin. Tuan-tuan, kita kaya lagu mana pun angin tak boleh pakai.
Tahu. Setakat dia lalu kita boleh rasa sejuk lagu tu je lah. Tahu. Nabi Allah Sulaiman, kekayaan dia bukan setakat kekayaan dunia. Bahkan segala alam ini Allah tundukkan untuk Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan tuan, tapi apa perkataan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Dan tuan, kata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, kata Nabi Allah Sulaiman, haza min fadli Rabbi. Aku kaya adalah kerana kelebihan daripada Tuhanku. Tuan-tuan, ni yang kita nak. Tuan-tuan, ketika mana Nabi Allah Sulaiman boleh memindahkan istana Balqis dalam sekelip mata sahaja. Nabi Allah Sulaiman kata apa? Hadza min fadli Rabbi. Yang ni adalah kelebihan daripada Tuhan aku. Dan tuan, maknanya apa? Nabi Allah Sulaiman alaihissalam walaupun dia kaya, walaupun dia kuat, walaupun dia ditundukkan dengan segala pekakah dunia ni, tunduk pada Nabi Sulaiman. Dan tuan, Nabi Sulaiman dia tak pernah lupa kepada pemilik semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kan malah Nabi Allah Sulaiman dia kata, liyabluwani. Allah bagi semua ni pada aku adalah kerana nak uji aku. Tengok. Tengok. Yang ni kita nak dia tahu bahawa segala apa yang ada pada dia ni Allah yang punya. Dan dia mendapatkan itu, Allah nak uji kepada dia. Nanti Allah Ta'ala nak uji dia. Nabi Sulaiman kata, liyabluwani. Allah nak uji aku. Ashkur am a'akfur. Sama ada aku syukur ataupun aku kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka lagu itulah yang kita nak daripada satu orang Muslim ini. Dan dia ada arah tujuan kehidupan dia. Iaitulah kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dia kena kenai dulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dia kena letakkan segala-galanya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Barulah dia melakukan perkara-perkara hak yang lain. Dan tuan, maka kata Nabi SAW, dia kata lagi kepada Muaz, wahai Muaz, setelah kamu beritahu tauhid ini, setelah mereka itu dia mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beritahu kepada mereka bahawa Allah memerintahkan kepada mereka 5 doa yang dimakbulkan dalam 1 hari dan juga 1 malam. Dan maknanya apa? Lepas daripada tu, lepas daripada kamu sebarkan tauhid, wahai Muaz, barulah kamu beritahu 1 hari ada 5 kali waktu berdoa yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa dia? Sembahyang 5 waktu. Dan baru dia kait dengan benda-benda hak yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, dan jika mereka berdoa, beritahu pula kepada mereka bahawa Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta. Dan ia harus diambil daripada orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang miskin. Dan jika mereka setuju, maka ambillah zakat daripada mereka itu dan menjauhi harta yang terbaik daripada orang-orang yang mempunyai harta. Dan daripada hadis ni jelas kepada kita. Sebelum daripada perkara-perkara yang lain, dia nak dirikan sembahyang, baik dia nak puasa, baik dia nak zakat, baik dia nak naik haji, umrah. Dan perkara pertama yang perlu dia ikat sungguh, yang dia kena sempurnakan sungguh adalah tauhidnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah, tuan-tuan, segala apa yang dilakukan oleh seseorang, ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu tauhid ni besar. Tuan-tuan,
Tuan-tuan, satu riwayat hadis Nabi SAW. Dan hadis ni adalah hadis yang sahih. Nama hadis ni adalah hadisul bitaqah. Hadis pengenalan. Tuan-tuan, maksud daripada tajuk hadis ni. Hadisul bitaqah. Hadis pengenalan. Tuan-tuan, kata Nabi SAW. Nanti pada hari akhirat besok, ada orang, kata Nabi, yang bila mana Allah Ta'ala beri kepada dia buku catatan pada dia. Tuan-tuan, Allah bagi buku catatan pada dia. Dan tuan, dia tengok dalam buku catatan dia menduka citakan. Tuan-tuan, duka cita. Pasal apa? Kerana keburukan lebih banyak daripada kebaikan yang dia lakukan. Buruk lebih banyak. Tuan-tuan, dalam kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Di dalam ahli sunnah wal jamaah. Siapa-siapa dia yang dosanya banyak daripada kebaikan dia. Dosa itu Allah berhak untuk mengazab seseorang. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang masih lagi ada dosa, dia terancam dengan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tapi tengok kekuatan tauhid kepada Allah. Dan Nabi kata, ada orang yang diberi buku catatan dia, lalu dia tengok Allah, duka cita. Dan pasal buruk lebih banyak daripada kebaikan yang dia buat. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tanya dia, ada tak apa-apa yang kamu nak hujah pada hari ini? Tuan-tuan, dia angkat tangan. Tuan-tuan, memang nanti di akhirat besok, mana-mana orang yang dia ketegar, mana orang yang kuat sangat atas dunia, nanti di akhirat besok, dia tak boleh cakap. Tuan-tuan, dia tak boleh cakap. La yatakallamuna illa hamsa. Mereka tak bercakap pada hari akhirat, melainkan mereka berbisik-bisik sahaja. Takut. Pasal apa? Hari itu tak boleh bercakap orang. Bahkan mulut akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari akhirat esok. Dan tuan, Allah Ta'ala tanya, ni lagu mana? Buruk lebih banyak daripada kebaikan ni, buat lagu mana ni? Dan orang ni dia tak boleh kata apa, akhirnya dia mengaku kesalahan dia kepada Allah. Dan tuan, dalam hadisul bitaqah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan pada orang yang banyak kesalahan ni, Allah Ta'ala tunjukkan satu perkataan. Dan tuan, perkataan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tuan, perkataan tu, Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, kamu kenal tak dengan perkataan ini? Dan kan orang ni jawab apa? Orang ni kata, ya Allah, saya tahu yang ini adalah perkataan tauhid kepada kamu, ya Allah. Ini adalah perkataan iman kepada kamu, ya Allah. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang ni tahu, itu Tuhan. Orang ni tahu yang diri dia adalah hamba kepada Allah. Dan lalu apa kata Nabi SAW? Kerana dia tahu dengan kalimat ni, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi SAW kata, semua keburukan dia diganti dengan kebajikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, hadis ni nak habaq sekali lagi pada kita. Dan betapa pentingnya akidah, betapa pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu, dalam bab beriman pada Allah, ikat mati. Dan di dalam kata Imam Nujain Al-Hanafi, di dalam kitab dia Al-Ishbah wan Nadhair. Dan kalau dalam bab akidah, dia cuma ada dua je. Iman ataupun kufur kepada Allah. Dua tu ya. Tak beriman, dia kufur kepada Allah. Dua itu saja. Tuan-tuan. Tapi kalau dalam bab fiqh, luas. Tuan-tuan, dalam bab fiqh luas. Kan? Kalau dalam mazhab kita tak boleh.
Ada mazhab lain hak yang boleh. Tahu? Kalau andai kata mazhab kita boleh, ada mazhab lain hak yang tak boleh. Karena sebagai contoh ada satu orang syekh ketika mana dia pergi ke Mekah. Dan dia bermazhab dengan mazhab Malik. Dan dalam mazhab Malik wajib dia kena sapu kepala keseluruhannya. Wajib dia kena sapu kepala. Jadi dia kena ambil ayat, dia kena sapu semua sekali kepala dia. Itu dalam mazhab Malik. Dan dalam mazhab Syafi'i memadai. Hanya dengan kita basahkan 3 helai rambut memadai. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dan jadi ada seorang syekh dekat Mekah kan. Pada masa itu Mekah dia panas lebih daripada 40 darjah Celsius. Macam lagu ni ya. Kita lah ni pun panas. Kalau puncak kita punya tempat ambil wuduk tu dekat dalam. Tapi tu pun kan buka ayat tu panas. Kena tunggu sejuk. Kan? Tante syekh ni dia pergi ke Mekah. Panas. Kepala dia kena panas. Tante dia mazhab balik. Bila dia ambil wuduk sampai basuh kepala, dia basuh semua kepala. Tiba-tiba dia pening. Dia nak hitam. Maka saya kepala kena panas ni. Dia pergi sapu semua sekali. Dia kata, tak boleh. Nak tumbang, dia kata, nak pingsan. Dan akhirnya apa? Dia terpaksa taklid. Dia terpaksa ikut kepada mazhab Syafi'i yang hanya memadai membasuh ataupun membasahkan hanya dengan 3 helai rambut. Settle masalah. Dan tu kalau dalam bab ibadat kepada Allah Ta'ala luas. Tapi dalam bab tauhid doa. Kalau tak dia beriman, dia kufur. Kalau dia tak kufur, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, besarnya apa ni tauhid ini bukan setakat dia perkara asas. Bahkan tuan, perkara tauhid ini dia akan membawa manusia kepada apa? Kemuliaan pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi habis dah hadis yang kedua ni. Nanti insya-Allah esok kita akan masuk pula kepada hadis yang ketiga. Insya-Allah taala a'lam. Cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسرارنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.